Pucuk paku Pinang. Itu hari Abang Saleh ada post pasal pucuk paku Tanjung. Betul? Pucuk paku Tanjung dia agak lendir, agak tumbuh dekat kawasan lembap berpaya. Pucuk paku Pinang banyak kawasan daratan, tapi kawasan sejuk. Tengok ni. Ini dia punya pucuk dia. Sedap buat kerabu lawa. Ni dia punya pucuk dia. Ni dia punya pucuk dia. Jangan ambil yang ni. Yang ni dah tua dah liat. Banyak manfaat. Rasa dia sedap. Kandungan serat dia tinggi. Makan dia ni lebih terasa berbanding makan pucuk paku Tanjung. Paku Tanjung kita celur buat sambal belacan, buat cicalut, cecah makan sedap. Dia ni kurang sikit. Nak kena celur lama sikit ataupun rebus lama sikit. Sebab dia berserat. Tapi dua-dua ada special, ada sedap dia. Dalam Malaysia berpuluh jenis. Jom sama-sama kita tepek dekat situ ada beberapa jenis. Bye-bye.